Mana you tahu semua ni? I ada good eyes. Good eyes konon. Kalau betul kau ada good eyes, kau dah nampak dah aku mau badan aku, penangguhan aku, kesesaan aku pada kau sama ni. Good eyes apa benda good eyes? Itu namanya syaitan eyes. Siapa berani? Hah? Datuk Azlan? Hello, Datuk. Yang patut pun Syahid tu kena. Okey, tak apalah. Ni Syahid ada bagi saya kad. Ada nombor, tapi saya sendiri pun tak tahu nombor siapa. Cuba awak call. Kenapa pula saya kena investigate untuk dia? Sebab mungkin kad tu bukan untuk Syahid. Tapi untuk awak. Cubalah kau. Ya Allah, tempat apa ni? Apa kau cari kat sini? Ha? Jangan lepaskan dia. Lepas aku, tolong. Aku tanya lagi sekali. Apa yang kau cari kat sini? Cari apa benda? Aku customer nak beli award ni. Ilham. So ini bisnes yang you invest, Chester. You penipu. Buat kerja kotor untuk letakkan nama you dekat atas. You bukan businessman yang berjaya. Yang paling teruk.